Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa gempa bumi di Colombia memasuki apa yang disifatkan pihak berkuasa sebagai fasa akhir pada Rabu 13 Ogos. Pasukan penyelamat terus mencari penduduk yang masih bernyawa di bawah runtuhan bangunan sebelum tempoh kritikal 72 jam berakhir. Gempa bumi berukuran 7.4 pada skala Richter adalah antara yang paling kuat melanda Colombia pada abad ini, mengorbankan 265 orang, mencederakan lebih 3,500 dan menyebabkan hampir 500 lagi dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa tempatan, pasukan penyelamat kini menghampiri tempoh 72 jam selepas gempa bumi, iaitu tempoh di mana mangsa yang terperangkap di bawah bangunan runtuh dianggap mempunyai peluang paling tinggi untuk ditemui dalam keadaan hidup. Di Cali dan Pereira, pasukan kecemasan bersiap sedia untuk meneruskan operasi memasuki malam ketiga dengan menggunakan tangan, kren dan anjing pengesan, tanpa berhenti untuk berehat tetapi sebaliknya terus berusaha mengesan tanda-tanda kehidupan. Presiden Colombia Abelardo de la Espriella mengisytiharkan bencana itu sebagai darurat ekonomi dan mengumumkan 3 hari berkabung di seluruh negara.